Saya Siti Sohana daripada Unit Keselamatan Jalan Raya dan Korporat GPJ Negeri Pahang. Yang kami ni, tim kami ni bukan tim yang sama-sama tu. Kami ni tim yang buat advokasi. Advokasi tu maksudnya kita memberi khidmat nasihat. Berapa lama dah berpengalaman sebagai pemandu bas? Pengalaman bawa bas ni selama 8 tahun dah. Apa harapan Cik Hanif? Sebab hari-hari dah duduk atas jalan kan? Ya, kalau bagi saya, harapan saya kan sentiasa nak selamat lah. Lepas tu memberi perkhidmatan yang terbaik lah. Okey. Pemandu kedua tu tempoh masa dia bawa berapa lama? Dia ikut masa ke dia ikut jarak? Ya, kalau kira ngikut masa je. Hari ni kami datang untuk buat advokasi berkaitan dengan penumpang bas dan juga tanggungjawab sebagai seorang pemandu bas. Berapa lama dah pengalaman bawa bas? Pengalaman baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Okey, ada tak nasihat ataupun apa-apa pesanan yang nak dikongsi dengan pemandu-pemandu bas yang lain? Daripada rebel semua, mintalah patuhi undang-undang yang dibagi. Jangan main set semasa mandu. Lepas tu patuhilah dia punya ni lah, speed limit dia lah. Had laju sekarang 90 kan. Lepas tu hati-hatilah. Lepas tu handphone pun jangan main lah masa mandu. Perjalanan yang lebih 300 km ataupun 4 jam perlu ada pemandu kedua. Ada tak pesanan-pesanan yang kita boleh kongsikan dengan pengguna-pengguna jalan raya yang lain? Pesanan yang boleh kongsikan ya. Patuhilah etika jalan raya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna yang lain bersamalah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih.